Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat yang kedua Datuk Mulia Sultan Ibrahim Johor DMIJ kepada 6 penerima yang membawa gelaran Datuk dan Datin Paduka. Pengurniaan darjah dan pingat itu disempurnakan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail pada Majlis Darjah dan Pingat bagi daerah Johor Bahru, Pontian, Kota Tinggi dan Kulai di Dewan Utama MBIP pada Sabtu 9 Mei. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Pengurus Besar Perbadanan Islam Johor PIJ Datin Paduka Syubanah Yusof mendahului senarai penerima darjah berkenaan. Turut menerima darjah itu ialah Pengarah Jabatan Agama Islam Johor JAIJ Datuk Nasri Mat Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ Datuk Razi Muhammad Amin dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP Datuk Hasrin Kamal Hashim. DMIJ turut dikurniakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Johor Datuk Muhammad Syakib Ali dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk M. Kumar. Sultan Ibrahim mengurniakan darjah dan pingat berkenaan sepada ulang tahun Hari Kepeteraan Rasmi Baginda pada 23 Mac lalu.